Ramai anak muda zaman sekarang sudah mempunyai calon, kononnya macam nak berkahwin, bercinta, berlagak macam suami isteri lah. Tapi tidak punya niat untuk menjaga kesucian diri. Mereka terus menjalankan hubungan tanpa niat untuk berkahwin dalam tempoh yang terdekat. Dan macam zina woi, dengan alasan kewangan belum stabil, takut tak boleh gadas tanggungjawab sekarang. Sebab tu Islam suruh kita jaga maruah diri kita. Jangan asyik nak bergendut saja, nak fikir couple saja. Pekerjaan sebelum perkahwinan itu tak menjamin apa-apa pun dalam perkahwinan, sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada masa yang akan datang. Mungkin satu hari nanti Allah Ta'ala akan uji kita dengan kehilangan kerja, kejatuhan bisnes dan lain-lain. Waktu tu tiada guna pun kestabilan kewangan dalam perkahwinan. Bagi yang berminat ingin memulakan simpanan emas bersama dengan Publicon, anda boleh klik pin video yang saya pinkan di situ, dan insya-Allah saya akan membimbing anda untuk menyimpan emas. Dan moga-moga emas yang anda simpan ini bermanfaat pada masa yang akan datang.